Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke channel kita. Baik, hari ini saya nak bercerita berkaitan dengan earphone waterproof yang kita hasilkan. Jadi kepada anda, banyak yang bertanya kepada saya, adakah earphone ni waterproof? Jawapan dia adalah ya. Headphone ini boleh digunakan untuk mesin-mesin yang menggunakan konektor seperti ini. Konektor seperti ini, maka dia boleh digunakan. Dan apabila benda ini, konektor ni, kita sambungkan ke mesin. Yang ini saya pakai Manticore. Kita dah cuba macam-macam mesin lah. Antaranya Manticore. Dan semua mesin yang gunakan konektor ni semua boleh lah. Semua waterproof. So kita just pasangkan, tightenkan dia sehingga ketat. Sebab seal dia berada dekat dalam. Seal dia bukan berada dekat luar. Jadi bila kita dah ketatkan, memang ada terdapat sedikit gap dekat sini, tetapi gap tu tak ada masalah. Dia memang akan ada gap. Dan kita cuma ketatkan sampai dah tak boleh ketat dah. So saya akan sertakan sekali klip. So klip ni kita akan lekat dekat baju atau bag. Macam case ni kita letak kat sini lah. Ini saya punya mikrofon. So dia datang dengan earbud yang macam ni. Earbud yang macam ni, dia boleh jadi earplug lah. Earplug, jadi bila kita pakai, macam saya hunting dalam air memang akan pakai earplug. Jadi saya tak payah pakai earplug dah, saya gantikan dengan earphone ni. So kalau anda nak dia fit, anda tekan dia ke dalam, dia akan lebih fit lah. Air tak akan masuk, hanya bunyi sahaja. Baik, so kita try. Nanti kita try dalam air. So apa kelebihan dia? Kalau pada pendapat saya lah, saya selalu hunting pakai topi yang macam ni lah. Tapi kadang-kadang kita pakai topi yang besar, lebar tu kan. Jadi kalau kita pakai headphone yang biasa tu, dia tak boleh. Sebab dia ada lebihan kat sini, jadi tak sesuai lah. Tapi untuk yang ini, walaupun anda pakai topi tu, anda still boleh pakai topi tu dan pakai headphone ni, dan dia tidak mengganggu lah. Lepas ni kita akan buatkan water test, dan kepada anda boleh lihat lah. Okey, baik. Sekarang kita berada di dalam air. Jadi panjang kabel ni 1.9 meter. Jadi bila kita lepaskan mesin ni di bawah air, di bawah, dan wire dia masih cukup panjang. Jadi saya pakai mikrofon ni, saya tak boleh masuk air, tapi mesin saya bagi masuk dalam air. Jadi kita akan biarkan mesin ni selama lebih kurang 10 minit ya dalam air, dan kita akan tengok selepas 10 minit adakah masih lagi berbunyi earphone ni ya. Baik. So kita dengar dulu, kita dah rendamkan ni, jadi kita dengar dulu bunyi sebelum Okey, itu bunyi sebelum. Kemudian kita akan biarkan mesin ni di dalam air. Earphone kita letak dalam air. So kita nak biarkan kat sini, bawah batu ni, bagi dia tertahan. Okay, biar dia 10 minit dan kita akan tengok selepas 10 minit macam mana. Okey, kita akan tengok keadaan mesin kita di dalam air. Jadi kita akan rendamkan kamera kita ni supaya kita boleh nampak keadaan mesin kita dalam air. Inilah mesin kita dalam air sekarang. Baik, sekarang dah lebih kurang 10 minit. Kita punya mesin dalam air. Jadi kita nak tengok masihkah berbunyi Baik, kita letakkan di mikrofon saya ni, dan kita dengar nanti adakah bunyi ke tak bunyi selepas kita masukkan dia dalam air Saya pun tak boleh dengar. Sekejap saya nak dengar. Satu. Ya, masih berbunyi. Dan kita punya mesin pun masih berfungsi dengan baik tanpa masuk air. So, earphone ni memang waterproof. Ini adalah gambaran penggunaan earphone tu di dalam air. Tapi kalau anda sekarang tidak boleh dengar bunyi daripada earphone ni, tapi dekat telinga saya ni sangat jelas bunyinya. So
Lagi satu, apa yang baik dengan earphone ni adalah dia tidak mengganggu snorkel. Kalau anda diving menggunakan snorkel, bila kita hunting menggunakan snorkel tu, selalunya kalau earphone tu besar, dia akan mengganggukan snorkel kita tu. Tapi untuk kes ni, memang tidak mengganggu snorkel langsung. Dan juga kita boleh mendengar dengan jelas, telinga pun tak masuk air sebab earphone ni bertindak sebagai earplug juga. Jadi sangat mudah lah kalau anda hunting air, anda patut cuba earphone ni, dan lepas itu baru anda tahu apakah kebaikan penggunaan earphone ni. So kepada anda yang berminat, anda boleh ke website saya di bawah, di tempat yang saya sediakan, di link yang saya sediakan. So anda boleh lihat di sana dan order daripada WhatsApp saya. Terima kasih kerana menonton.